Guys, korang tonton video ni sampai habis. Tak tergamak rasanya saya nak tengok video ni. Tengok ni, korang kenal kan pemimpin ni. Tengok dia bagi duit. Cara dia, tak tahulah nak cakap masing-masing ni orang Islam. Kan kalau kita tengok cara Islam macam ni pun macam tak kena tengok. Bila pemimpin atasan buat, yang bawah tu mengikut lah. Dia mesti ikut bos-bos dia. Kesian rakyat ni, diorang ni macam yelah, mestilah perlukan duit kan. Tengok bos besar buat dulu, yang lain mengikut. So rasa benda-benda macam ni tak sesuai ada dalam budaya kita. Tak kisahlah Sabah Sarawak ke apa ke kan, tak sesuai sebab ini boleh mengundang kes rasuah yang lebih besar. So itu sebab tu kita tengok Sabah Sarawak kadang-kadang dimonopoli oleh pemimpin-pemimpin yang kaya raya, yang mungkin yalah, orang Sabah tahulah pemimpin ke macam mana. Betul tak? Kita tengok video ni pun kita rasa sedih, geli, muak, macam-macam rasa ada. Persoalannya, patutkah seorang pemimpin menyalurkan bantuan, bagi duit macam tu kepada rakyat dengan cara yang taklah, saya rasa macam tak kena sangat. Dan anda semua yang mungkin yang menerima duit rasuah tu, jangan terkejut kalau pemimpin begini akhirnya terjebak balik dengan duit rasuah dia juga. Sebab duit yang dia bagi dekat korang tu mungkin itulah jalan dia untuk masuk ke dalam poket dia balik. So kita kena tahu beza macam mana nak terima duit daripada pemimpin tu.